لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اليوم نتعلم عن الحلال والحرام في الإسلام. Pada hari ini tajuk kita al-halal wal haram fi al-Islam. Al-yawm al-usbu' al-madi. Pada kita kadang-kadang bahasa Arab, kadang-kadang mereka halal. Fi al-usbu' al-madi, pada minggu yang lalu ta'allamna, kita telah belajar. Hari ini nata'allamu. Kita nata'allamu dengan ta'allamna. Ta'allamna, kita telah belajar. Nata'allamu, hari ini kita akan ataupun sedang nata'allamu an al-halal wal haram fi Islam. Kita sambung. Masih tak habis lagi. Hurimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir. Kita dah bahas tentang al-maitah dan juga dan darah yang mengalir. Bangkai, yakni haiwan. Haiwan di sini kalau kata yang haram tu haram lah. Mati pun jadi bangkai pun haram lah. Haiwan yang mati, yang mati secara natural. Such natural, mati tua, mati sakit, mati, maka itu bangkai. Begitu juga haiwan yang mati tanpa disembelih ghair syar'iyah, tanpa sembelihan mengikut hukum syarak, juga dikira sebagai bangkai. Bangkai itu haram dimakan dan hukumnya najis. Yang itu kita faham dah. Dan perkara yang berkaitan dengan bangkai yang kita bahaskan juga berkaitan dengan bulu pada bangkai. Bulu pada bangkai. Sekiranya bulu diambil ketika hidup, maka ia suci. Dan apabila bulu tersebut dijadikan bahan makanan, seperti apa? Seperti vitamin D3 dalam hidup yang kita minum itu, maka dihukumkan halal. Itu jadi isu juga tu tahun 2010. Masa tu memang kita kalau kita benda dah berlalu ni, akan dah banyak dah. Akhirnya Mufti Selangor satu, iaitu baru saya lagi kan, betul. Bersidang apa ni semula, bulu yang diambil ketika hidup dan dijadikan produk makanan, vitamin dan sebagainya, maka dia halal. Okey, kita dah bahas minggu lepas dengan bulu. Ini tak termasuk bulu haiwan yang haram dimakan. Bulu yang haram dimakan diambil ketika hidup ke tempat ketika memang tidak suci. Okay. Saya rasa ada kelihatan hukum berkaitan dengan bulu. Okay. Hari ini saya nak masuk berkaitan dengan susu. Okay. Ini kita nak korban nanti ni. Dalam banyak-banyak haiwan korban, tiba-tiba ada satu ekor haiwan betina. Haiwan betina bunting dan mempunyai susu yang banyak. Kan? Sekiranya haiwan tu masih hidup, makruh kita berperah minum susu dia. Mereka boleh terperah, kita bagi kepada orang miskin, tak jadi masalah. Baik. Ketika dibawa ke tempat penyembelihan, tiba-tiba lembu itu jatuh sakit, aksiden, stres dan sebagainya, mati. Susu banyak. Baik. Apakah hukum susu tersebut? Haram. Maknanya konsep tentang maitah tu dah faham lah. Sehingga bila kita bagi permasalahan, kita nampak dah jatuh hukum dia. Baik, yang pertama, annahu tabi'un lil lahmi fa yakunu haraman. Mengikut
keadaan daging haiwan ni. Maknanya bila dah jadi bangkai, maka susu pun jadi sebenarnya perbahasan para ulama ni panjang, cuma kita fokus kepada mazhab Syafi'i saja. Susu ni ada susu harimau. Bukan pula susu harimau tu. Contoh susu harimau. Susu mengikuti daging. Kalau daging tu haram, maka susu pun haram. Nah, kera tak boleh makan. Tapi kalau minum susu haram pun sama juga, sebab dagingnya haram. Begitu juga dengan keldai. Kalau kita pergi luar negara, banyak dah susu keldai dijual. Jangki milk, katanya wah, macam susu kuda, susu keldai tu banyak dijual. Jadi keldai adalah haram dimakan, maka susunya pun haram diminum. Baik, itu satu. Ketika kita nak turunkan lembu korban daripada lori, lembu tu stres, dia mengamuk, dia melompat, kita pun stres juga. Tendang pokok dia, tiba-tiba ada baby dalam tubuh, ada baby. Kita tendang, kita pijak, masa ikat kita naik ke perut dia, semelih-semelih, tengok-tengok ada janin. Dalam penyembelihan biasa, sekiranya lembu tu tidak stres, sembelihnya elok, kita lepas-lepas ada janin dalam tu. Zakatul janin, zakatul ummihi. Penyembelihan janin mengikuti penyembelihan ibunya. Maknanya kalau dia mati dalam perut, maka halal dimakan. Kalau dia hidup, nak belah pun boleh, nak sembelih pun boleh. Tapi kalau dia mati macam mana? Kalau dia mati dalam keadaan kekasaran telah berlaku. Kat sini ya, ulama kata perhatikan, sekiranya berlaku kekasaran. Masa kita bawa atas lori, kita nampak baby dia bergerak sana bergerak sini, dia elok. Tapi bila berlaku kekasaran dan kita menyembelih, tidak ada lagi pergerakan, maka itu menunjukkan dia telah mati dalam perut. Jadi dia dah mati sebelum ibunya. Ini memang biasa. Veteriner memang bagi ada satu undang-undang tak boleh sembelih ibu. Kan? Tahun bila 10 tahun yang lalu lah, masa tu heboh veteriner, pengarah Jabatan Veteriner Perak. Masa tu keluarkan satu arahan supaya tak boleh sembelih ibu betina. Dia adalah isu-isu penyakit dan sebagainya lah. Mak orang kampung tak boleh nak jual. Dalam satu kurun saya mewakili JAKI dalam animal welfare, program animal welfare, ihsan kepada haiwan. Dalam kurun tu bangunlah seorang media, ahli media, dalam nada marah, tak puas hati pasal apa tak boleh sembelih, tak boleh sembelih, marah. Perkara ni berkaitan dengan animal welfare itu sendiri, bukan kata hukum tak boleh sembelih. Satu, hatta memang dalam satu peristiwa ada sahabat tangkap anak burung dalam sarang. Jumpa anak burung dalam sarang, bawalah, tunjukkan Nabi arah hantar balik. Sehingga dalam kitab ni berbahaskan apakah hukum menyembelih anak burung yang diambil daripada sarang ni. Maka para ulama kata okey, sah dari sudut sembelihan. Namun ada ulama kata tak boleh, tak boleh makan. Dalam perbahasan kita ni, cakap sampai nanti. Jadi kan di situ bahawasanya dari sudut ihsan.
kawan tak ada tumbuh bulu gigi nak makan dah. Itu. Sudah sujud. Apa nama ihsan di dalam kandungannya. Ada soalan sebelum kita masuk kepada isi yang lain. Dan pelihara susu daripada haiwan yang haram maka haram. Susu daripada haiwan yang halal setelah dia mati juga tak boleh sebab dia jadi mutanajis. Walaupun disembelih. Ketika setelah disembelih tak apa. Tak ada masalah. Okey, dia kedua dia macam ni. Seekor haiwan disembelih, maka seluruh yang boleh dimakan boleh dimakanlah, kecuali tahi, darah. Yang lain semua halal. Abang mana makan? Sup torpedo. Kat Penang banyaklah sup torpedo. Kan? Tapi dalam mazhab Hanafi 5 perkara yang haram dimakan. Kemaluan, pinggang, sama anak undi kecil, apa lagi? Biji dalam otak. Biji dalam otak dia panggil apa yang biji hitam macam sebesar mutiara. Lepas tu di dalam, saya saja nak uji orang Pakistan ni, dia tolong kami buat korban. Lapar. Dia pegang tulang lembu tu, dia tahu dah, dia tak makan. Nah, ambil. Oh, tak boleh, haram. Haram. Termasuk dia panggil, dia ada bahagian macam tulang kipas tu, hak yang lembu tak jadi tulang tu. Dia ada bahagian-bahagian. Sebab tu bila kita ada sahabat daripada Pakistan ni, dia datang rumah kita kena tahu. Pernah berlaku di peringkat kami, masa tu kami di halal industry development corporation, delegasi daripada India datang, mereka jamu makanan laut lah. Dia kata apa ni, bila daripada Pakistan India ke, kena tahu dia boleh apa yang dia boleh makan, apa yang dia tak boleh makan. Dia tengok, benar ni tak boleh makan, haram bagi dia. Kita kena tahulah. Ini soalan tu, bodoh-bodoh dia, suruh dia makan. Adalah orang makan lepas cucu dia lauk yang boleh makan. Okey. Baik, kita masuk kepada tadi kita buat apa? Buat susu kan? Susu daripada bangkai. Susu kalau yang telah disembelih adalah so, susu daripada haiwan yang disembelih, yang tanpa disembelih, makailah, ni lah, makai haram lah. Haramnya sebab dia tidak lagi suci. Sebab bila mati dia tu dia jadi bangkai, maka dia jadi najis. Susu tu suci asalnya, dia mengikuti, sebab dia mutanajis. Jadi najis. Dia jadi mutanajis. Ini susu haiwan yang telah mati tanpa disembelih. Susu manusia yang mati tanpa disembelih, Masya Allah, tak pernah tak pernah nak tahu. seorang ibu mati. Seorang ibu mati, susu banyak lagi, baby nak minum, tak pernah jadi. Kan? Tak pernah dengar. Tak pernah dengar lah, tak ada masalah tu. Masalah tu lagi. Dah lah tengah pantang, mati. Ya lah, tak kalau mati accident ke, mati apa-apa. So baby nak minum, boleh tak susu manusia yang telah mati? Boleh. Boleh? Boleh confirm boleh? Boleh tak? Mazhab Hanafi tak boleh. Mazhab Syafi'i boleh tak? Tak boleh juga. Sebab dia mati. Ini soalan kebat. Sebab manusia ni suci. Bila manusia mati, bangkainya juga suci. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, bangkai manusia suci dan susunya suci. Susu pun Halal. Sebab tu tak panggil bangkai kan? Ya. Sebab tu kita tak panggil bangkai manusia. Panggil mayit.
Di dalam bahasa ulama fiqh makanya jenazah. Okey, clear buat susu? Clear, clear. Clear lah. Ni kita nak korban ni, kita kena tahu ni. Ada viral tu. Yang viral dah lembu dah tercekik dah. Senyap dah. Semelih juga. Bila semelih nampak darah hitam keluar. Harap-harap tak berlaku lah pada kali ni lah. Satu Malaysia, satu dunia tak berlaku lagi. Bangkai lah. Mesti ada hayat mustaqirah. Tak ada gerakan apa semua. Mustaqirah ni dia mesti gerakan sendiri. Bila kita datang dia, oh dia begitu. Dia pun bersuara dengan sendiri dia. Dia bergerak dengan sendiri dia. Tu mustaqirah. Baik. Seekor ayam. Seekor ayam. Kita bela ayam. Ayam kita ni dilayan dengan baik. Sekali tu bunyi guruh, terkejut. Ayam biasanya terkejut kerana tu kandang mati. Mati ayam tu. Ayam ni pula ayam telur. Okey, kita pun tak apalah, ayam bangkai mati tu matilah. Sekarang ni kita belah perut dia. Kita jumpa telur. Ada 5 biji telur. Satu telur yang keras. Siap. Kita ada siap. Betul. Kita ada kan? Kuning-kuning. Kita belah perut ayam tu dia ada telur 4. Satu lagi lembut. Kan? Lembut kan? Oh dah lembut dah sikit. Lembut sikit. Lembut. Satu lagi lembut langsung. Lembut. Lembek. Lembek. Satu lagi dia lembek pun tak, tapi dia masih. Yang 3 ni terputus dari tali pusat. Tak duduk sama. Selagi dia ada yang melekat dalam masa pembentukan tu, dia melekat pada apa ni, urat aku noh, tersebut. Yang melekat pada urat. Baik. Ayam mati tadi bangkai dan najis. Okey, ayam mati tadi bangkai dan najis. Ibu-ibu tengok sini ni. Mana tahu nanti mau mentua suruh sekian-sekian dibuat telur. Kan? Okey. Setiap telur yang dah terpisah daripada ayam tu dan dia ada cengkerang. Walaupun cengkerang ni lembut, dia dah terpisah. Dan bahagian dalam ni dia terpelihara daripada pencemaran. Dia terpelihara daripada pencemaran. Masa 1, 2, 3 ini halal. Okay. Adapun yang masih dia ada cengkerang. Cengkerang tu ada yang keras, ada yang lembut sikit, ada yang lembut. Dan dia sudah terpisah daripada tali pusat dia, kan? Ya. Ayam pencen ni kadang dalam tu ada telur ayam pencen dan ayam pencen telur kan, tu ada telur kuning tak boleh makan lah. Okey. Dia bentuk dah lagi cengkerang dah. Belum lagi kan? Belum lagi, tapi dia melekat. Dia akan melekat pada, kita katakan pusat lah. Mudah dia melekat pada. Sebenarnya boleh makan kan? Kalau sebenarnya makan. Kami kita bak bangkai lah. Jadi kita boleh manfaatkan telur yang keras, yang lembut, yang lembek, yang dah ada cengkerang. Manakala telur yang melekat memerah, dia masih merah kan, merah kuning, dia melekat pada tali pusat itu, maka yang ini haram dimakan. Okey. Itu dalam bab telur. Ya. Ustaz, yang pasal telur tadi dah habis. Dah habis dah. Kalau ada persoalan boleh tanya. Ustaz, kalau masa kat dalam telur tu kan kadang-kadang ada yang
Bentuk. Okey. Bentuk. Anak ayam. Dia naik. Step dia. Persoalan tu juga dibahaskan dalam kitab ni. Dia panggil apabila dia telah membentuk. Kalau masih dalam bentuk darah, dia belum bentuk makhluk, kan? Macam bentuk darah, kita boleh buang darah tu. Kita boleh sakit. Tengok buang. Biasanya kita akan jumpa, kan? Tenor tu dah berapa hari, tengok ada biji dia, biji sikit kan, kita boleh buang. Tapi kalau dah mula takhalluk, dia panggil takhalluk, membentuk ada haiwan, kan, itu dah rosak. Kita ni Tak boleh. لكنهم اختلفوا في تفسير البيت الفاسد فقال المالك والظاهر البيت الفاسد هو ما فسد بعد انفصاله لأن أو صار دما أو صار دما أو مضغة صار دما أو مضغة أو فرخا ميتا. Kalau dia jadi darah, jadi mudghah dan berbentuk bentuk. Mukhallaqatan. Soalan daripada Mesir, silakan. Mesir. Kita tengah orang Mesir tangkap bom. Dia lah. Tapi tak tengok. Dia tak tengok. Al-Dhabu. Dalam kitab ni juga dibahaskan tentang bom. Cuma bom ni disimpulkan sebagai haiwan yang halal dimakan. Cuma Nabi SAW ketika dibawakan bom panggang, Nabi sebut di negeri itu tidak ada haiwan ni. Tapi Nabi bagi hilah, Nabi duk pegang dahan kayu tu, duk kuis jari bok tu. Lalu Nabi kata banyak umat-umat terdahulu yang Allah Taala sumpah untuk mereka menjadi haiwan-haiwan yang melata. Haiwan yang melata, tapi Nabi tak sebut secara khusus. Nabi sambil menguis-kuis jari bok tu. Cumanya ada beberapa secara disimpulkan bahawa bok itu halal. Sebab Nabi tidak menolak dan tidak menerima. Dia senyap. Nabi senyap. Jadi kita dah bahas tentang prinsip-prinsip al-halal wal haram. Hak mana yang didiamkan maka dimaafkan. Allahu Akbar. Alhamdulillah, selesai dua perkara, al-maitah wa dam. Baik, kita masuk bab darah. Bab darah nah. Lepas kita sembang bab darah. Darah ni darah yang memancar, maka hukum dia bila dia keluar ke badan haiwan tu, hukum dia najis dan haram dijadikan makanan. Haram dijadikan makanan. Tapi dalam industri pemakanan popular dalam makanan. Takut-takut kita pun dah terlepas makan. Masa saya buat audit di New Zealand, darah daripada penimbalan halal ditadah di dalam baldi.
Darah itu dibuat apa? Untuk dibuat apa? Untuk dibuat plasma. Plasma. Banyak penggunaan plasma darah dalam pharmaceutical dan juga dalam industri daging. Kalau dalam industri daging, dihasilkan plasma tu macam tisu. Kemudian dia menjadi penghubung di antara daging-daging. Katakan daging ni besar ni je, tapi bila dah pekat tu, maka dia jadi penghubung daging-daging. Itu yang kami dimaklumkan. Kemudian menjadi dalam industri pharmaceutical, dijadikan bahan vitamins di dalam buat fishball. Kalau tak ada benda tu, dia tak kenyal. Tak kenyal. Sebab itu dalam audit dan juga pemantauan halal, produk fishball adalah produk yang critical. Produk maksudnya produk yang industri terdorong untuk menggunakan bahan-bahan seperti sebutkan tadi, vitamin yang banyak unsur daripada plasma darah. Kalau dalam pharmaceutical, dia merujuk kepada keadaan. Kalau darurat, tetap tanya. Kalau dalam keadaan darurat, sebab dia kata. Tapi tanggungjawab doktor juga lah untuk memberitahu ubat ni ada daripada pengasahan halal atau tidak. Kalau insulin tu, insulin lembu ke, insulin fenzil ke, tanggungjawab doktor, dia beritahu lah. Beritahu lah. Kita sakit, tapi saya sakit dulu. Doktor cek-cek. 6 bulan ni gula ni. Dia tak tanya saya dah. Dia terus cucuk insulinnya. Alat. Tanya pula. Tak turun-turun. 15, 16, 15. Itu berkaitan dengan Ustaz, kalau yang daging import dulu selalu ada banyak darah tu, memang dia campurkan dengan darah dekat dalam daging gitu, nak bagi tahan lama. Kadang-kadang kalau kita beli daging import yang dalam plastik kan, kita nak rendam, nak buang darah tu lama. Macam darah tu terlampau banyak tak, macam daging sembelih kalau tempatan kan, kejap je rendam 2-3 kali dah ada je. SOP dia. Selepas sembelihan, dia ada hot burning dan cold burning. Kalau hot burning, dia selepas sembelih, dia bawa ke keratan, dia kerat, terus dia bungkus, masuk ke chiller, masuk ke freezer. Itu hot burning. Di atas kebersihan dan juga macam daging yang tak. Satu lagi cold burning. Cold burning ni dia selepas 24 jam. Hari ni sembelih, masuk dalam chiller dan tempoh 24 jam, esoknya baru dia kerat. Kemudian dia masukkan dalam chiller. Boleh jadi faktor tadi, faktor hot burning. Boleh jadilah, saya tak pasti dah tu negara mana. Tapi keselamatan lagi tu memang ketat lah. Ya. Dekat Malaysia punya fishball pun ada darah tu, tak ada. Fishball. Sebab siapa yang pegang industri fishball, bila dia siapa-siapa boleh buat. Kadang kita orang Islam pun tidak tahu sumber better mix dia panggil, yang menyebabkan fishball tu jadi cantik. Satu hari kawan-kawan kita juga lah singgah di pembuat roti di Pahang. Negeri saya sebut lah, tapi syarikat saya sebut. Yang buat roti pun kawan kita juga. Ustaz kita juga dia buat roti. Kan? Jadi kita sebut lah, cantiknya apa nama roti gebu. Bubuk apa? Dia pun bawa mai. Dia pun suruh bubuk benda ni. Putih cantik kan? Jadi kalau kita tak apa, kita ambil sikit sampel ni, bawa balik. Bawa balik, masuk makmal. Tengok L16. Kena ada L-16. L16 ialah protein daripada rambut manusia. Popularnya daripada rambut. Sebab tu bila L16 memang daripada China. Kenapa China? Penduduk teramai, antara penduduk teramai di dunia, kontrak dengan tukang gunting rambut, boleh kilo-kilo, 40 kilo, 2000 kilo, buat
L16. L16. Kalau kita buka ni, kita Google, kita tulis L-16, C-Y-S-T-I-N-E, 16. Dia keluar rambut, lepas tu dia buat lambingan, seolah manusia makan rambut. Dia punya, nak abang kata manusia ni banyak dah makan rambut orang. Sebab apa? Dia makan roti yang ada protein daripada rambut manusia. Itu contoh rambut manusia. Kalau dalam penggunaan plasma darah dalam fishball tu memang banyak. Sebab tu tak heran kalau kita buka cari penggunaan plasma darah dalam fishball, menurut kajian Universiti Tempatan, 60% pengusaha fishball menggunakan plasma darah. Jadi syubhah ke? Tak ada tu senarai yang pakai plasma. Dia macam ni, kalau kita nak masuk kilang, kita kena ada SOP dan ada dia panggil MOU persamaan. Kalau kita masuk buat pemesan, dia kata apa? Siapa suruh masuk ni? Dia beri saman kita. Dia kata, yakin mai ya, duit saya hilang 5,000. Dia boleh cas macam-macam. Jadi kita hanya boleh masuk bila kita ada MOU. You nak mohon sedia halal, boleh sign juga agreement. Kami boleh buat masuk, buat pemeriksaan, kami boleh masuk buat pemantauan. Macam tu. Tu yang susah. Jadi syubhah lah. Ya. Jadi syubhah. Pasal malam yang pilih Maka cari fishball yang ada izin pengesahan halal jaki. Malaysia lah, izin pengesahan halal Malaysia. Kalau kita beli di kedai, siap dah. Ada dalam fishball. Mi kari, mi sup, ada dah. Anda yakin? Kalau kita yakin, kan, kalau yakin kawan kita buat, kita yakin mesti dia guna bahan-bahan yang ada izin pengesahan halal. InsyaAllah. InsyaAllah. Tuak je. Ustaz, kalau macam yang apa, fishball yang itu semalam punya apa tu? Tofu. Tofu. Yang tofu. Itu macam mana? Dia kata memang dia ditulis daripada yang halal kan, Musa Sebenarnya, Putra. Sudah ada supplier yang ada sedia halal untuk penyetor-penyetor fishing. Kalau kita rasa nak menjaga warung di dalam hal-hal pemakanan, kita boleh buat pengesahan dengan dia. Abang ambil daripada mana ni? Baik, saya ambil daripada siapa yang dah halal ni. Tinggalkan yang ragu Ustaz. Syubhah. Warak. Warung. Kan? Kena warung di dalam hal-hal pemilihan. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah Ta'ala ni tayyib, maha baik, maha cantik, maha bersih. Allah hanya terima daripada yang baik, yang bersih, yang tayyib. InsyaAllah. Boleh, tak ada soalan lagi? Ada Ustaz. Satu ya, minit ni. Ustaz, tadi kan Ustaz, saya tu saya tahu tapi saya tak ingat. Ustaz kata kalau dia tadi haram kan, haram ada sebab tu sebenarnya. Boleh kita tahu Kadai. kenapa diharamkan? Apa tu? Kalzai. Kadai. Dongki. Berdasarkan sebuah hadis dalam peristiwa Khaybar, nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali himar makan Rasulullah. Daripada makan daging kadai. Satu teks dia. Kemudian merukhsahkan makan daging kuda. Memberi keizinan untuk makan daging kuda. Ada riwayatnya bahawa bukan kedai hutan tu, dia kedai jinak, kedai yang di belah kedai kampung lah. Dia ada himar wahsi dengan himar ahli. Himar ahli himar kampung, himar wahsi kuda belang. Nama Hidra. Baral ialah kacukan kuda dan himar. Dia jadi baral. Baral ni dia kuat lah. Jadi bila dah bercampur, idza jatama'a al-halal wal haram, ghulibal haram. Bila bercampur halal dan haram, maka ghulibal haram, dimenangkan yang haram. Kuda tu halal dimakan, himar haram dimakan. Bila dikahwinkan maka lahirlah baral. Maka
tu. Okey, jelas lah sebab ada nasnya. Yang campur tadi bagai. Yang tahu food. Apa ni kahwin kuda kahwin dengan kajang, maka lahirlah bahawa. Tapi yang haram buat kedai. Sebab ni soya. Sorry Ustaz, lambat sikit Betul lah. Kedai haram dimakan, kuda halal dimakan. Apabila kedai dengan kuda dikawinkan, mengawal, lahirlah baral. Jadi baral ni hasil daripada yang halal dan yang haram. Faedahnya apabila berkumpul yang halal dan haram, maka ghulibal haram, maka dia jadi haram. Okey. Air soya ni Ustaz. Air soya. Air soya kita tengok soya jenis apa. Kalau soya tu daripada jenis telah melalui sistem GMO, genetically modified organism. Okay. Kat situ patut ada sekiranya genetically itu daripada keadaan yang haram. Dia ambil gen-gen daripada haiwan yang haram. Sebab tu kalau kita tengok kotak soya tu non-GMO. Oh tu GMO. GMO. Jagung daripada apa nama GMO kata. Dulu dah tu, masa kecil dulu, mak kita simpan dalam air buah tomato. Apa jadi? Lecok. Lalu buah tomato simpan di air okey je. Kan? Tu bila perubahan zaman berlaku, kajian-kajian berlaku dalam saya dimaklumkan GMO ikan salmon. Kan ikan salmon ni dia tahan dulu. So oleh kerana ikan tu daripada jenis haiwan yang halal, maka tidak jadi isu lah. Bukan itu. Wallah. Okey, apa ni Datuk? Okey lah, satu soalan. Lagi jadi imam. Haiwan yang dikelun. Haiwan yang dikelun. Oh, haiwan yang dikelun. Ya. Kalau biri, dia keluar biri juga, tak ada masalah. Dia sebab sel dia tu daripada haiwan tu juga. Yang jadi masalah sampai lah tak ada syurah fatwa lagi ialah daging kultur. Daging kultur. Culture. Sel daripada haiwan tu dia ambil, kemudian dia ternak di dalam balang. Balang tu kalau bulat, dia akan membesar menjadi daging bulat. Dimasukkan nutrien-nutrien, jadi benda tu hidup, dia makan benda tu lah. Makan membesar, membentuk jadi daging, apa semua. Sebiji daging. Jadi tak perlu nak sebelah keluar darah, tai dan sebagainya. Dia daging biji. Okey, sekarang ni apa hukum makan? Apa tu? Saya pun telefon pejabat halal. Hukum dah ada. Dia kena ingat benda-benda macam ni masih menjadi sulit. Sehingga sirah rasmi keluar. Dia kata sirah dan apa semua, tapi belum lagi diputuskan secara muktamad. Dia kena bentang oleh majlis masalah fatwa. So saya pun menghormati, walaupun kita boleh korek, macam mana? Tapi kita kena hormat. Dia macam pelipan burung Orang besar dia raja. Masih belum dibincangkan di majlis fatwa Ustaz. Okay. Jadi mana? Kita dah jadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegangan ni. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.